di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang ni mari jumpa Nabi Musa. Cerita ke Nabi Musa kata dia nazar. Tengok-tengoknya jadi sungguh bagi dia nazar tu. Masalahnya dia nak tunaikan nazar dia ni tak gamuk pula berasa. Guano pula dia nazar kalau berjaya lah, tercapailah hajat dia ni, dia nak minum air kecing babi. Ni nak minum air kecing babi. Syariat Nabi Musa nazar ni sah berlaku. Walaupun nazar benda haram sekalipun kena buat. Syariat Nabi Musa. Syariat kita nazar ni hanya perkara yang taqarrub ila Allah, perkara yang mendekat ke diri kepada Allah, baru sah nazar. Selain itu tak sah nazar. Dia nazar kalau tercapai hajat segar dia, lepas ni nak sembelih kambing, jamu orang makan. Bolehlah perkara sedekah ni mendekat ke diri kepada Allah. Dia nazar kalau anak dia periksa lulus belaka, boleh masuk you, dia nazar nak puasa 3 hari. Bolehlah puasa ni taqarrub, mendekat ke diri kepada Allah. Ada pun selain perkara taqarrub tidak sah nazar. Sopo orang jahil duk nazar nak botok kepala tu. Tu sudut pakar lah tu bagi jahil belaka tu. Kalau bapak gapo saya nak ni, saya nazar nak botok kepala. Botok kepala ni bukan taqarrub, bukan dekat diri dengan Tuhan. Gapo dia nazar botok kepala, apa dia mula no sekeh kepala hok mula ni. Pakak duk turu belaka nazar botok kepala. Nazar ni benda dekat diri Tuhan. Ni nazar nak jalan dari Kelantan ke Johor, ada pasal-pasal. Nazar ni benda dekat diri dengan Tuhan. Nak maya sunat boleh, nak sedekah boleh, nak puasa boleh. Selain pada tu tidak sah. Syariat Nabi Musa, nazar ni segala perkara pun sah berlaku, kena buat. Walau dia nazar benda haram sekalipun. Maka kahwin ni gin nazar kalau berjaya ni dia nak minum air kecing babi. Tu dah ni. Lepas tu dapat sungguh hajat dia, kena minum. Bo nak minum tak gamuk pula ni. Pandai sangat gin nazar gitu. Tanya Nabi Musa. Nabi Musa kata kena gati lah nazar tu, dah tak gamuk nak buat waktu kak. Kena gati dengan benda yang lebih cemar, yang lebih busuk, yang lebih kotor daripada air kecing babi lagi. Sudah. Gapo dia? Jawabnya Nabi Musa, air hujan ia jatuh di atas rumah orang tok mayat. Tu lebih kotor, jijik daripada air kecing babi lagi. Air hujan ia jatuh atas rumah orang tok mayat. Tu dah. Tu boleh minum lah, gamuk lah minum. Bukan air hujan. Tapi di sisi Allah Ta'ala lebih jijik daripada air kecing babi lagi tu. Orang tak mayat. Pas kita nyawak mudah-mudah boleh. Budak-budak rumah tak mayat, duduk sekali, tidur sekali, makan sekali. Tak ada nak negur sikit rabuk. Mak ayah takut nak royak. Tebing royak lari pada rumah. Nak royak suruh mayat takutnya lari rumah. Nak tebing suruh royak suruh mayat takutnya ngamuk. Moga besar-besar belaka dah sampai budak mula mak dia pun tak mayat juga nak royak kan. Pahbo tua budak besar 20 hari 30 hari mayat dalam mak ayah pun tua dah. Tapi nak royak takut pula. Takutnya ngamuk main makan barang pula kat pekeh dia dah. Payah belaka tu.